Okey, kaedah pembahagian pusaka yang ada dua kaedah pembahagian pusaka, tapi dia bergantung kepada si mati tu punya keagamaan lah. Jadi kalau dia Muslim, kaedah pertama adalah faraid, dan ataupun kaedah kedua adalah secara muafakat. Manakala untuk si mati yang bukan Muslim atau bukan Islam, dia ada dua kaedah juga. Yang pertama, dia mengikut akta pembahagian. Yang kedua, secara muafakat. Tetapi untuk muafakat, dia ada beberapa cara ataupun kaedah pembahagian secara muafakat. Yang pertama, sama ada waris-waris bersetuju untuk nak bahagi sama rata, contohnya. Ataupun waris setuju untuk letak harta mungkin satu nama ataupun dua nama. Bergantunglah kepada pembincangan waris-waris. Ada juga situasi di mana waris tu langsung tak nak tuntut bahagian dia. Jadi dia tak nak tuntut bahagian dia, dia nak serahkan bahagian dia sama ada kepada waris-waris yang lain secara sama rata, ataupun dia nak serahkan bahagian dia kepada waris yang tertentu, keseluruhan bahagian dia. Dia bergantunglah. Jadi muafakat ni dia fleksibel, bergantung kepada persetujuan waris-waris.